Weh, panas bodoh ini. Kau tak panas ni? Panas ke? Kau nak try ni tak? Tak apa, aku try dulu lah. Sunscreen Skintific. Dia untuk kalau untuk panas-panas elok Kalau tak muka kau tak berkicap sangat Okey lah. Ini satu. Baru aku ada confidence sikit bodoh nak interview orang. Tapi yang ini kita nak interview, kita nak tanya apa? Kalau dia pernah bercinta dan dia masih dengan dia lagi, aku akan cakap apa benda yang paling sweet dia pernah buat. Okey tak? Jom. Ni. Hai. Nama apa? Nini. Ni. Ni. Mana apa ni? Nama apa? Ni. Ni. Asal mana? Kedah. Oh, asal Kedah. IC 02. 02 lah. Kata orang Kedah 02 pula. Umur berapa sekarang? Sekarang 19. 16. Tak nampak 19 pun? Nampak macam berapa? Nampak macam nampak macam muda lah. Nampak macam muda lagi lah. Lebih-lebih Tak nak tanya satu soalan paling famous sekali. Aku dah lama tak buat video macam ni kan. Tanya soalan paling famous sekali kan. Pernah bercinta tak? Pernah? Dengan dia lagi ke dah putus? Masih Dengan dia lagi? Masih. Okay, dia masih dengan dia lagi. So kita ikut plan kita tadi lah. Okay tak? Okay, apa benda yang paling sweet yang dia pernah buat dekat awak? Benda paling sweet Banyak nak benda satu. Paling latest lah? Paling latest. Dia nyanyi Dia nyanyi lagu apa tu? Dia nyanyi lagu Terabadi. Cik nyanyi sikit. Malu Okay, by the way, saya hari ni handsome tak? Sebab saya dah try pakai produk baru. Saya dah pakai sunscreen ni. Saya rasa confident lah ni. Sunscreen apa? Saya pakai ni, sunscreen daripada Skintific. Oh. Sebab orang duk kecoh-kecoh sekarang pasal Skintific apa semua. Itu saya beli lah. Asal nak? Nak. Jangan beritahu orang lain tau. Jangan beritahu orang lain tau. Boleh. Saya ambil